15,000M. R15,000M. Tak pernah ada bang. Bang, motor abang lawa. Saya suka sangat motor abang ni. Sikit-sikit lah. Okey. Pegang ni. Motor lawa ni CC berapa enjin dia? Tadi baca. Berapa? Skuter. Tengok bawah. 15,000M. R15,000M. Tak pernah ada bang. Setakat ni kat Malaysia ada 2 orang je lah yang pakai. Aku dengan budak tu. Mana? Ha? Ni CC dah 15,000 ni. Top speed berapa bang? Kau borak top speed dengan aku agak-agak lah 15,000 kot. Tahu Hayabusa? Yang ML tu Kau ni muka bocah, jangan borak macam bocah. So kiranya abang boleh pecah Hayabusa lah ni. Kau tahu Kau tahu Hayabusa dengan aku macam gini. Macam gini aku ke depan sikit. Aku ke depan sikit, terkejut beruk aku. Nampak LCV1 kat depan aku. Okay, motor dah laju ni maintenance macam mana? Mahal tak? Uish, teruk mahal dia. Kau tahu Macam mana? CC 1000 kau kalikan dengan 15 lah. 15,000. Kiranya kalau dalam sebulan tu kau kena kumpul 200,000. Kalau tak ada kau jangan harap lah dapat apa. Tak realistik pun. Kalau minyak tu minyak tu kan selalu 95. Aku tak pandang, aku ludah 97. Aku ambil RON 150. Bang, tu je aku intimidate saya. Tapi saya suka abang motor abang ni. Saya geram, gersang. So kata-kata terakhir abang apa bang? So kata-kata terakhir saya, B40 main Kapcai, T20 main Superbike. Gitu. So next plan abang nak beli motor apa pula? So plan saya nak upgrade lah. Takkanlah downgrade. Betul. Mana pula kan? Betul. Saya nak beli LCV1 yang pecut saya tadi.